bermula 22 Ogos 2026, pengaktifan BSN Secure hanya boleh dilakukan melalui mesin ATM BSN ataupun mesin CRM BSN sahaja. Jadi, untuk video kali ini saya akan tunjukkan cara untuk mengaktifkan BSN Secure melalui ATM BSN. Kepada anda yang nak tahu bagaimana cara-cara dia, jom tonton video ni sampai habis. Okey? Pertama sekali, sila kunjungi mana-mana mesin ATM BSN yang berdekatan dengan anda. Sila masukkan kad ATM BSN pada slot kad. Kemudian anda masukkan nombor PIN kad ATM anda. Pada paparan menu ini, sila pilih pengaktifan BSN Secure. Jika keluar paparan seperti ini yang menyatakan terima kasih atas pengaktifan BSN Secure, itu bermaksud anda telah berjaya mengaktifkan BSN Secure anda. Tapi perlu diingatkan, BSN Secure anda hanya akan aktif dan boleh digunakan selepas tempoh bertenam, iaitu 12 jam. Okey, untuk langkah seterusnya, kalau anda ingin meneruskan transaksi lain seperti pengeluaran wang ataupun pindahan wang, dekat sini anda pilih ya. Tapi kalau anda datang ke ATM hanya untuk mengaktifkan BSN Secure, untuk bahagian sini anda pilih sahaja tidak. Selepas tu, jangan lupa ambil semula kad ATM BSN anda dan jangan lupa juga untuk ambil resit anda tadi. Jadi, itu sahaja cara untuk mengaktifkan BSN Secure melalui ATM BSN. Semoga video ini membantu dan memudahkan urusan anda. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan bye semua.